Hari ini orang Islam terbabit dengan hutang loan. Sama ada loan konvensional maupun Islamic loan. Ertinya tetap sama. Pinjaman yang menjerat jiwa. Kalau tak bayar, harta anda akan dirampas. Malah berperang dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu, saya nak orang Islam settlekan cepat-cepat hutang bank korang. Jadi tahun 2026 ni saya ada buat satu kelas yang membantu orang Islam untuk keluar dari jerat hutang, loan kereta, loan rumah, loan peribadi dan macam-macam lagi jenis hutang dan juga kredit kad. Semua ini adalah beban helah sistem ini untuk menjerat orang Islam supaya sukar nak masuk syurga Allah. Kita bimbang-bimbang esok lusa kita meninggal tanpa settle hutang-hutang loan, memang roh kita akan tergantunglah. Azab dunia dapat, azab akhirat pun dapat. Allahu Akbar. Dalam kelas ini saya akan tunjukkan cara beberapa jalan untuk selesaikan hutang-hutang korang. Saya tahu makan gaji ni memang susah nak settlekan hutang-hutang yang ada. Sebab tu saya ada beberapa solusi dalam media sosial bagaimana nak cepat selesaikan hutang-hutang anda. At least boleh buat RM10,000 sebulan. Okeylah kan? Kelas ini akan dijalankan secara online. Ada yuran yang akan digunakan untuk bayar ustaz kita, maulana yang membimbing kita. Kelas akan diadakan secara seminggu 4 kali ataupun 5 kali. Setiap malam lebih kurang 1 jam. Kalau tak sempat, jangan risau. Ada rakaman yang boleh ditonton semula. Jadi kepada korang kalau berminat, boleh PM saya dan pastikan akaun anda tidak private. InsyaAllah kita sama-sama belajar dan bersedia hadapi ilmu akhir zaman dengan ilmu survival yang sebenar.